Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia kamera. Dah seminggu dah pakai. Kita rekod. Yang bawah ni, button bawah ni sebenarnya bukan touch screen tau. Dia macam Fraser screen. Dia macam ada, aku tak tahu kalau aku pakai tempered glass benda ni boleh tekan ke tak. Sebab aku dah ada order tempered glass tak sampai lagi. Tak tahu dia boleh tekan tak. Aku rasa kena guna hydrogel baru dia boleh tekan untuk button on off record so kalau nak tengok macam ni lah rupa dia. Dia ada physical button juga kat tepi ni. Physical button kat tepi, on off record. Ni mic dia. Bayangin mic. Okey, ni rupa dia lah. Kalau nak tengok dekat-dekat, alamak tak fokus lah macam tu. Sambil record tadi nak menjerit lah. Stick yang aku gunakan ni stick daripada kamera lama aku. Boleh flip macam tu. Dan dekat kamera aku juga ada mau jatuh pula. Ada tripod. Tripod ni sebelum ni aku pakai yang stick siap dengan tripod, tapi atas ni tak boleh flip. Jadi aku nak save ruang untuk travel. Macam ni kita boleh gantung kat baju dan sebagainya. Jadi aku pakai sekarang ni ada stick macam ni. Dan kaki yang bawah ni adalah attach lain lah. Lagi satu, kalau korang tengok kat tepi ni ada satu mount ni. Ni aku memang standby je. So kalau aku nak clip kat mana-mana, so aku boleh clip macam tu. Kita mount kat bawah, tukar dua kaki dia boleh clip kat mana-mana. So ini dia pandangan aku tentang X6 ni. Okey lah. Setakat dah pakai berapa minggu ni, nice. Cuma aku paling suka adalah dia punya Dolby Vision color Dolby Vision color dia memang cun Sekarang ni memang aku kalau rakan guna Dolby Vision je. So ni dia rupa X6. Kalau kau nak tengok macam ni lah, tak buka game mic apa semua tak buka. Tu dia. Okey, jadi aku buka lah mic ni. Lama aku nak buka, sayang kan. Dia punya screen pun tak buka lagi sebab aku tunggu dia punya screen protector. Kalau tengok dekat dekat dia punya bawah ni, sebenarnya ni dia bukan touch screen. Touch tak boleh. Dia macam Fraser punya tekan. Border stop. Dia macam ada, kalau kau tekan dia macam ada vibrate. Macam tu. Ni aku cakap tadi color Dolby Vision ni. Aku guna color Dolby Vision ni. Kita slide dulu. Kita boleh pilih mode color ni. Dia ada standard Dolby Vision. iLok ni memang aku tak pernah guna lah, aku tak tahu. Tapi aku suka kat Dolby Vision ni lah. So kita slide balik. Okey, bye. Itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.